Pelik tapi benar. Jangan lupa follow dan save unit ini untuk rujukan akan datang. Duit yang ditukarkan jadi emas, kita boleh lupa terus. Ramai orang susah nak simpan duit tunai. Terlalu mudah digunakan. Masuk gaji, simpan 500, minggu lepan dah tinggal RM50. Tapi bila kita tukar duit jadi emas, lain macam rasa dia. Emas tiada ke ATM, tak ada apps untuk transfer, tak ada nombor akaun. Bila dah tukar kepada emas, kita simpan dan betul-betul lupakan. Pas 2 tahun, buka balik akaun Get Public Gold. Terkejut tengok gram yang terkumpul. Nilai pun makin tinggi. Inilah yang dipanggil forgetting saving. Simpan dan lupakan. Baru jadi. Benda kita tak nampak depan mata, kita susah nak usik. Ramai orang guna strategi ini untuk simpan kahwin, beli rumah atau pergi umrah. Tak perlu paksa simpan, tukar sahaja kepada emas. Kalau tuan-tuan nak cipta simpanan yang tidak terganggu, mula dengan simpanan emas. Boleh mula dengan RM100 melalui akaun Get Public Gold. Okey, baik tuan-tuan, yang mana berminat untuk simpan emas di Public Gold, boleh sahaja klik link di bio saya. Saya akan bantu anda sebaik ini. Ingat, perkongsian santai, tapi sampai jumpa anda di next video.